Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini aku nak share kat korang. Ini adalah akuarium lama yang aku letakkan ikan goldfish kat dalam ni. Akuarium ni memang ada dekat bahagian sisi luar rumah yang terkena cahaya matahari. Jadi lumut terlalu cepat sangat tumbuh kat dalam ni, menyebabkan akuarium ni cepat kotor. So hari ni aku nak kemaskan akuarium ni, nak bersihkan, nak set up semula dan pindahkan dia kat bahagian dalam ruangan. Jadi kurang kena cahaya matahari. Okey, akuarium aku dah angkat, aku dah pindahkan kat sana. Nanti tinggal nak sental saja. Memang teruk dia punya lumut dia ni. Sebab dah lama kan tak dibersihkan. Nampak tu berkerak sikit punya tebal. Dia punya lantai tu lagilah tebal. Okey, tak apa, nanti kita settle lah bahagian tu. Aku tengok kaki ni dah karat. Mungkin aku nak cat sikit nanti, kalau ada cat lah. Kalau tak ada biar je lah. Yang ni bahagian filter. Filter memang dah berlumut juga tu. Sekarang tinggal buang dulu air-air ni, aku nak keringkan. Lepas tu nanti nak punggah balik semula lah filter-filter ni kan, media filter ni. Ni pokok pun dah ada dalam ni. Jadi nanti ni kena kemaskan balik lah. Aku punya cara memang macam ni lah. Media filter memang penuh melambak macam ni kan. Jadi senang nak jaga kita punya parameter air tu. Memang senang lah nanti. Amonia nitrat tu sentiasa zero je. Itu yang kita nak. Dalam banyak-banyak kerja ni, inilah yang aku paling malas sekali nak buat sebenarnya. Sebab apa? Aku tak guna back zip tu kan. Yang belah sini, bawah tu ada back zip lah. Tapi atas ni pun aku main tabu je. Sebab malas nak beli-beli, aku main tabur je lah macam ni. Jadi kalau nak ambil memang kena kaut sikit-sikit macam ni. Nak menuhkan satu baldi ni, aku rasa satu baldi ni kot. Media filter yang aku ada ni, aku cuma pakai pumi stone. Lepas tu ada ceramic ring yang lama-lama tu, aku masuk sekali. Okey lah, kita bersihkan dulu semuanya. Kaki akuarium aku dah pindahkan kat bahagian dalam ruangan rumah. Tapi aku tak ada cat lebih. Ada cat tin tadi tu sikit je, ada baki tu. Aku cuma sembur dekat bahagian bawah tu je lah, yang nampak dah karat sangat dekat bahagian penyambung tu kan. Okey, tank aku dah bawa masuk, dah cuci, dah bersih-bersih dah. Aku dah letak dah dekat atas sini. Dia punya filter tu pun, tank tu aku dah bawa masuk, dah letak dekat bahagian bawah ni. Dan aku tutup je lah dengan kain macam ni kan. Ada kain lebih ni. Jadi nampak agak kemas sikit lah. Tak ada nampak serabut nanti filter kat bawah tu. Sebab dia kat dalam ruangan kan. Boleh lah ni nampak kedut-kedut sikit ni. Nanti kita tarik, kita string sikit lah. Okey lah tu. Nanti aku ingat dekat bahagian dalam dia ni, aku nak buat hiasan sikit lah. Simple-simple je. Biar nampak lebih menarik nanti kan. Nanti kita akan buat. Okey, dekat slot pertama ni nanti bahagian depan tu dah ada apa nama mountain tree yang lama-lama punya ni. Yang bulat-bulat macam tu kan, tak banyak lah tu, ada sikit je. Dan dekat bahagian belakang tu nanti aku akan tambah lah pumi stone dengan ada ceramic ring ni. Ni kita akan penuhkan dekat bahagian belakang dia. Ni aku pakai pumi stone yang pelbagai saiz pelbagai saiz. Ada kecil, ada besar. Nanti angkat macam tu, pakai tangan je lah. Lepas tu kita masukkan lah, sumbat je dekat bahagian belakang tu nanti sampai penuh. Slot pertama pun dah penuh. Sekarang kita penuhkan slot yang kedua. Yang pertama tu dah penuh lah sampai atas tu kan, paras-paras dia je. Nanti yang ni kita akan masuk dekat bahagian slot nombor 2. Dekat sini aku pakai bag macam ni, bag zip ni. Ni beli dekat DIY tersilap aku dulu ni. Ni dalam ni pun memang penuh lah dengan pumi stone juga. Dalam ni tak ada apa, pumi stone dengan adalah ceramic ring tak silap aku. Ceramic ring yang biasa-biasa tu je kan. Kalau korang pergi kat DIY, boleh kot cari yang macam ni. Ataupun kat kedai RM2 tak silap aku pun ada juga. Dalam dia macam ni lah. Ni ada yang besar, pumi stone semua dalam ni. Dengan tak silap aku ada ceramic ring jugalah. Aku campur-campur dalam tu. Nanti kita letak kat bahagian slot nombor 2 ni, penuhkan. Okey, dah letak macam ni. Yang ni pakai bag, senang sikit. Main angkat je, lepas tu sumbat je. Tapi masih ada lagi ruang kosong. Dan dekat sini masih ada lagi lebihan pumi stone dengan ceramic ring. Kita boleh tambah lah dekat bahagian atas dia ni. Dekat bahagian pump ni nanti memang aku biarkan kosong Ini hujung sekali nanti pump. Ni memang aku tak letak apa-apa media filter, kosong je. Yang dua ni penuh. Langkah yang seterusnya pump. Okey, pump nanti letak macam ni.
dia akan ada satu pipe lah naik ke atas, dan air tu akan keluar ikut elbow tu. Setup ni sama je lah macam setup yang sebelum ni pun. Aku buat macam ni juga. Kalau nak tahu apa fungsi elbow tu, nanti boleh lah tengok dekat aku punya video-video yang sebelum ni. Dekat sana tu ada driftwood, kayu-kayu lama tu. Nanti aku ingat aku nak letak lah dalam aquarium ni, nak buat hiasan sikit kan. Yang simple-simple dia buat dalam ni nanti. Lepas beberapa jam aku kerjakan benda ni, okey lah kot. Setting yang macam ni dapat tutup lah kan bahagian pipe putih overflow tu. Bahagian depan ni memang aku biarkan dia luas sikit. Kayu tu agak ke belakang sebenarnya tu. Memang letak dekat bahagian belakang sebab aku nak bagi ruang yang besar sikit dekat bahagian depan ni. Macam tu. Okey lah kot macam ni settingnya. Kayu ni pun aku ambil sebenarnya dekat kebun, cari sendiri. Untuk lantai tu nanti aku akan letakkan pasir. Ini pasir daripada pantai Pantai Melaka, Pantai Puteri Melaka. Aku pergi sana hari tu, aku tengok macam cantik je pasir ni kan. Aku rembat lah sikit buat balik. Tapi nak kena cuci bersih-bersih lah, sebab ada dia bercampur lah dengan apa nama tu, cengkerang-cengkerang apa benda tadi, siput pun ada kan. Jadi nak kena bersihkan betul-betul lah. Cucikan betul-betul, cuci bersih-bersih baru kita guna. Dan aku campurkan sedikit dengan batu-batu, ini aku tak tahulah batu apa nama dia ni, tapi ni batu hiasan juga ni. Biasa orang buat landscape, tapi yang saiz kecil. Nanti kita campurkan lah. Ini ada pokok-pokok anubias lama ni, yang hidup segan mati tak mahu ni. Nanti kita boleh selit-selitkan sikit dekat kayu tu lah, buat nambah-nambah seri gitu kan. Macam tu je lah. Nanti kita cuci dulu ni, lepas tu nanti baru aku masukkan dekat dalam aquarium. Okey, lepas dah masuk batu tadi, aku terus masukkan air. Lepas tu running pump, kita biar dulu. Air tu memang agak cloudy lah sebab benda baru setup kan. Cuma dekat sini kelebihan dia, aku guna air air perigi ya, jadi dia punya air tu memang okey lah, ngam lah kan. Jadi tak perlu nak letak anti klorin, sebab aku tak pakai air pipe. Kalau pakai air pipe tu kita memang kena letak anti klorin ya. Macam ni aku biasanya biar dululah, biar sampai air tu dah agak okey sikit, dah jernih sikit, barulah fikir pasal ikan. Sebenarnya kalau untuk yang baru-baru nak berjinak dengan unit ikan hias ni, seeloknya korang set up lah dulu aquarium tu sebaik mungkin kan. Biarkan dulu air tu running. Kalau boleh biarkan selama 24 jam pun lagi elok sebenarnya. Kalau guna air pipe, letak anti klorin. So itu je lah. Jangan terburu-buru beli ikan dulu tapi tempat kita tak siapkan. Nanti bila balik rumah terkalang kabut, tempat pun tak siap, tempat pun tak ada. Tu yang kadang-kadang pakai air pipe, tak letak anti klorin, dah meninggal pula ikan. Okey, itu antara tips-tips yang aku selalu buat lah. Set up dulu baru beli ikan. Okey, setakat inilah saja aku rasa video untuk kali ni. Untuk ikan tu nanti aku akan update dekat video yang seterusnya. Masa sekarang ni aku biar dulu air ni running sampai dia betul-betul jernih, nanti baru masuk ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.